Okey, berjumpa lagi kita di Tok Muda Channel. Okey, apa khabar semua? Tok sini Alhamdulillah. Dan uh, sekarang ni selepas habis barang kebal itu hari, kita dah lama tak bercakap. Dan sekarang ni kita tengah mengusahakan sebenarnya produk. Dia sebenarnya produk asal daripada produk mistik. Tapi kita modernkan. Yalah, sekarang ni kalau produk mistik yang untuk ubatan, untuk apa, kosmetik, orang susah nak approve. Nak itu, nak ini, nak bagai. Dia orang lebih suka yang nampak moden dan semua kan. Jadi kita nak kena ikut arus perdana. Arus kemajuan tu kita kena ikut. Okay. Jadi Alhamdulillah sekarang ni untuk awet muda kita banyak keluarkan untuk awet muda sekarang. Untuk orang yang nak turunkan berat badan tanpa bersenam sangat. Yelah, banyak orang mungkin malas ke, tak ada masa ke kan. Banyak tak ada masa lah. Dan untuk yang dia berat badan, lutut sakit, lepas tu diabetes tinggi, insya-Allah ini boleh ambil. Tapi syarat dia umur 55 tahun ke bawah. 56 sampai ke atas tu tak boleh dah sebab dah berusia, takut. Sebab uh, apa nama, apa yang kita cakap uh, yang kita hasilkan ni dia progresif dan agresif. Nah. Jadi takut badan kita kalau dah tua takut tak boleh nak tampung dia punya kesan dia. Dia ada kesan. Ubat yang power ni dia ada kesan. Kesan dia tu bila dia akan mengecutkan kita punya urat-urat belurat dan segala maknini angin-angin yang toksin dalam badan dia akan keluarkan melalui najis besar. Ada yang sampai muntah tau. Ini kalau kau suka makan benda pelik-pelik, seafood kuat sangat, itu sampai muntah. Tapi jangan risau. Dia muntah tu kau boleh nampak dia keluar memang benda toksin. Lepas tu peluh yang keluar pun, keluar peluh yang berbau. Dia keluar toksin dalam badan. And then angin keluar. Angin yang terkumpul di perut. Dia keluar. Okay. And then daripada najis besar sebut tadi. Okay. Dalam masa sebulan, boleh nampak kesan. Kesan dia tu. Memang nampaklah kurus dia. Bagi lelaki perempuan, sangat sesuai. Yang mana badan melebihi daripada berat yang ideal. Faham? Nak tahu berat ideal mudah aje. Kalau korang ni tinggi 160, berat ideal korang 60. Faham? Kalau tinggi korang 170, maka berat yang ideal ialah 70. Faham tak ni? Yang tiga. Kalau berat korang, tinggi korang 168, maka berat yang ideal ialah 68. Senang je nak tahu. Okay. Jadi, kalau siapa nak, PM segera kerana kita tengah buat promotion sekarang. Kalau yang bab berat badan, kecil manis, ada berat badan, macam ada diabetes pula sakit lutut. Sekarang ni promotion 1,500. Apa mahal? Mahal. Ni nak bagi tahu ejen kita dalam Perlis jual 2,000 satu bulan rawatan. 2,000. Ini kita bagi less 500 sebab kita HQ. RM2,000 orang sanggup bayar untuk turunkan berat badan, orang sanggup bayar untuk sihat, orang sanggup bayar untuk boleh berjalan, boleh berlari. Kalau rasa sayang duit, simpanlah. Nanti bila nak mati nanti, pesan dekat anak, Along, nanti segala duit-duit ayah kau tabur sekali dalam kubur. Kita ni kalau boleh, nak hidup biar sihat. Bukan hidup lama. Bila sihat, automatically kita akan jadi lama. Kau tengok kau tengok muka Tok hari ni. Tengok muka Tok hari ni. Tengok betul-betul. Tengok ni ada sini. Ni gemuk ni gemuk ni. Boleh kata gemuk. Gemuk muka yang sebenar tak apa. Ni gemuk Tengok. Sebab apa? Sebab barang tu dulu kita hantar sampel. Kelang. Kelang buat tak jadi. Buat tak jadi. Kita hantar sampai bersampel-sampel. Sampai cakap, minta maaf bekalan saya nak habis. Daripada kita panggil ni air abadi. Bekalan saya nak habis. So, you please be careful.
sampai Kelang ni terpaksa bawa satu pakar daripada overseas tengok benda ni. Dia kata tak apa, ini saya tanggung sebab saya dah habiskan banyak stok tu kan, untuk modal. Banyak stok tuan saya dah banyak habiskan, tak apa. Ini kita panggil pakar daripada overseas, cek benda apa. Cek. Dapat formula dia dan buat banyak-banyak. Buat banyak-banyak. Jadi tu buat tak banyak sebab benda ni pun agak mahal juga kos dia. Tahulah masa tu dia tak charge aku nak panggil pakar tu. So bila kita nak keluarkan barang tu jadi mahal. Sebab lah orang berniaga kan, dia charge kat barang tu lah, dia charge kat barang tu. Jadi mahal. Mahal sebab tu kena jual mahal. Kalau tak terbalik model. Okay. Jadi ada dalam 200 pieces dan Tok nak bagi kepada 5 orang pertama sahaja. Dan tawaran ni sah sampai ni hari berapa bulan? 15 sampai 25 hari bulan. Tok bagi masa 10 hari. 5 orang sahaja. Jadi kalau nak cepat-cepat PM Tok muda di nombor 012 688 2888. Yang ada kat blog ni pun ada. Okay, itu saja daripada Tok. Assalamualaikum. Nanti dulu. Kalau untuk awet muda, ada kedut-kedut. Duduk saja macam ni kedut. Tak perlu buat macam ni. Buat macam ni siapa-siapa pun ada kedut kan. Duduk saya saja macam ni. Awak umur berapa sekarang? Tanya. Saya lahir tahun 82. Bagi perempuan yang tengok saya, tolong jangan terpikat. Isteri saya kuat cemburu. Okey. Jadi, sekarang ni, kan, sekarang ni, kalau nak face macam ni, move macam ni, tak percaya. Alah, ini pakai filter smooth. Okey, sila datang jumpa saya. Saya beritahu awal, saya orang yang tak makan gambar. Bini saya pun pelik. Kenapa B dalam kamera macam ni tak handsome? Duduk kat luar, memang boleh nganga lah tengok. Bukan nak puji diri sendiri, tak. Datang. Sini, meh. Meh sini. Jumpa face to face. Isteri saya sendiri dia kata, isteri saya dia muda 20 tahun daripada saya. Saya 40, saya ambil dia umur 20. Sekarang saya 44, dia 24. Dia cakap, dalam gambar, dalam video, muka saya lebih bodoh 5 ke 6 kali ganda daripada di luar. Dia kata. Mana saya tahu. Kan? Jadi, kalau nak benda ni, okay, yang untuk, yang tadi kurus kan? Okay, ini untuk awet muda. Okay, bekalan untuk 1 bulan 120 tidak termasuk kos pos. Kos pos kita ambil RM10 je. Kalau Sabah Sarawak, 15. Wah, 15, 16 macam tu lah. Nanti kita, kalau ada yang Sabah Sarawak nak, bagi tahu. Dan boleh dipost ke luar negara. Ada yang Brunei nak ke Singapura nak. Tak ada masalah. Okay, sebab kita pakai lesen Kelang. Okay, buat masa sekarang kita pakai lesen Kelang dulu. Jadi, kalau nak 5 orang pertama. Sorry. Yang ini tak ada. Ini memang harga dah murah dah. Itu yang tadi RM1,500 untuk 5 orang pertama. Yang untuk kurus, manis, sakit lutut untuk kesihatan. Kalau untuk muka, macam saya ni, nampak? Okay. Yang ini 120 untuk bekalan sebulan. Pakai dulu sebulan tengok macam mana. Ni makin sport ni tak boleh lah. Ini yang kira lah. Ini orang tak boleh buat apa ni. Sebab saya keturunan ada keturunan Cina. Darah AB. Jadi yang ni bintik-bintik hitam ni biasa tak boleh nak buat apa dah. Yang dipanggil black spot tu yang kat hidung tu kan. Yang warna hitam tu. Tak ada. Saya tak ada. Okay. Jadi siapa nak PM di nombor 012 688 2888. Saya akan letakkan nombor saya di deskripsi video ni di bawah. Okay. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.